Okay. Kalau nak wakaf dekat, kan kalau makan anak jan tu kan, nak wakaf kat jan tu macam mana? Yang nun sabdu nun tu berapa harakat tak mati? Nun sabdu dia akan jadi 2 harakat dengung. Dengung dia kekal 2 harakat. Dalam keadaan apa pun, kalau nun atau mim bersabdu, dia akan jadi 2 harakat, sama ada waqaf ataupun wasal. Maksudnya ja tu cukupkan 6 dulu, ja, nun tu jadi 2 harakat. Jan. Tu panjang lah. Okey, kena ada anabru tak kat situ? Anabru tak ada. Tak ada. Anabru dia tak ada untuk huruf gunnah. Anabru ni dia ada untuk huruf selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Sebab apa? Sebab walaupun gunnah ni tak ada anabru, tapi kita tahu dia 2 harakat sebab kita baca panjang. Tapi kalau huruf-huruf lain, contoh macam ra kan, bar, kita tak tahu tu ada sabdu ke tak ada. Jadi nak cakap dia ada sabdu, kena naik sikit suara, bar. Baru nampak. Kalau macam nun, kalau macam gunnah, kita boleh panjangkan. Kalau qalqalah bunyi dia lain, macam watab lain. Kalau tak ada sabdu, watab. So bunyi tu dah boleh beza, huruf tu sabdu ataupun tak. Kan dengung pun sama. Tapi huruf lain tak boleh nak beza, ada sabdu ke tak ada sabdu, sebab tu adanya an-nabru. Kena naikkan sikit suara. Macam ya lah kan, ai, au, kena naikkan sikit. Boleh?